Kisah 3 hari yang mengubah hidup di Kuala Lumpur. Semua perkara yang tidak dapat dipercayai telah berlaku. Ibu, adakah saya sedang bermimpi? Adakah anda tahu mengapa Rashidah, gadis Bangladesh berusia 17 tahun, menitiskan air mata di tandas bersih lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA? Gaji bulanan RM100. 10 orang gadis yang bekerja 14 jam sehari di kilang jahit yang teruk dalam perjalanan ke persidangan buruh antarabangsa di Seoul, Korea Selatan. Namun, disebabkan taufan tropika yang paling dahsyat pernah direkodkan melanda semenanjung Korea, semua lapangan terbang di Korea ditutup dan pesawat mereka terpaksa mendarat cemas di KLIA Malaysia. Pemandangan yang mereka saksikan di Malaysia terlalu mengejutkan bagi mereka yang tidak tahu membaca dan menulis. Rupa-rupanya kami yang bekerja di kilang pun dilayan seperti manusia. Kata-kata seorang gadis berusia 18 tahun, Nasrin, yang kemudiannya akan menggegarkan seluruh industri jahitan di Bangladesh sekembalinya mereka, tidak pernah dibayangkan oleh sesiapa pun pada masa itu. Sebelum bermula, jika anda suka dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk memperkenalkan lebih banyak kisah yang menyentuh hati seperti ini. Assalamualaikum. Saya Nurul Keiko Abdullah dan saya telah bekerja sebagai penterjemah di persidangan buruh antarabangsa selama 15 tahun. Peristiwa yang saya alami pada November tahun lalu masih segar dalam ingatan saya sebagai pengalaman yang paling menyentuh perasaan dalam kerjaya penterjemahan saya. Hari itu, saya ditugaskan sebagai penterjemah untuk delegasi seramai 10 orang dari Bangladesh yang dalam perjalanan ke persidangan Kesatuan Sekerja Asia Timur di Seoul, Korea Selatan. Namun, gadis-gadis ini bukanlah delegasi biasa. Kesemuanya adalah pekerja kilang jahit aktif, berusia antara 15 hingga 20 tahun, yang dipilih khas oleh Persekutuan Kesatuan Sekerja Bangladesh. Fatima, yang paling muda pada usia 15 tahun, telah bekerja di kilang sejak berusia 12 tahun untuk menyara 8 ahli keluarganya. Rashidah yang berusia 17 tahun tidak tahu membaca atau menulis, tetapi dinilai sebagai yang paling mahir di kilang. Nasrin yang berusia 18 tahun adalah pemimpin di kilang tersebut dan terus bersuara untuk menuntut penambahbaikan keadaan kerja yang teruk. Anda tahu berapa nilai RM100 gaji bulanan dengan harga sebungkus nasi lemak di KL? Mereka bekerja sebulan dari jam 6 pagi hingga 8 malam dengan masa rehat hanya 30 minit. Masa untuk ke tandas pun dikawal dan jika sakit dan terpaksa bercuti, gaji mereka akan dipotong. Ketika berlepas dari Dhaka, raut wajah gadis-gadis itu jelas menunjukkan kebimbangan. Ini adalah kali pertama mereka ke luar negara, kali pertama menaiki kapal terbang. Fatima bertanya kepada saya dengan tangan terketar-ketar. "Kakak, kapal terbang tidak akan jatuh, bukan? Jika saya mati, keluarga saya tidak akan dapat makan." Pesawat berlepas dari Dhaka dan menuju ke arah timur laut seperti yang dijadualkan. Ia adalah laluan yang melintasi Teluk Bengal, melalui ruang udara Myanmar dan menuju ke selatan China. Selepas 4 jam, ketika pesawat baru hendak memasuki pendekatan terakhir ke Korea, pengumuman cemas dari juruterbang bergema. "Kami ingin memaklumkan kepada semua, taufan tropika yang paling dahsyat pernah direkodkan sedang melanda semenanjung Korea. Lapangan terbang di seluruh Korea ditutup cemas kerana angin kencang berkelajuan 70 knot. Demi keselamatan, kami akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Malaysia." Gadis-gadis itu panik. Mereka menggigil ketakutan apabila mendengar perkataan yang menakutkan seperti ribut dan angin kencang. Nasrin menangis dan berkata, "Adakah kapal terbang akan terhempas?" Saya juga cemas. Keutamaan tertinggi saya adalah untuk meredakan kebimbangan mereka akibat perubahan jadual yang mendadak ini. Saya menerangkan kepada gadis-gadis itu, Malaysia adalah negara yang selamat, biasa dengan cuaca tropika. Mari kita tunggu di sana sehingga ribut di Korea berlalu. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Adakah Malaysia negara yang menakutkan? Fatima bertanya dengan suara terketar-ketar. Melihat keluar tingkap kabin, memang awan berpusar ganas dan badan kami juga bergoyang. Walau bagaimanapun, kemahiran juruterbang itu sangat hebat dan pendaratan di KLIA berjaya dengan selamat sejurus selepas jam 10 malam. Sebaik sahaja mereka melangkah keluar dari pesawat dan menaiki eskalator pertama, Fatima bersuara perlahan, "Cantiknya." Kebersihan dan kecerahan bangunan itu membuatkan mereka terpegun. Sementara menunggu pemeriksaan imigresen, kejutan pertama berlaku. Pegawai lapangan terbang menerangkan keadaan dalam bahasa Inggeris yang lancar dan memulakan prosedur untuk penginapan cemas. "Sila tinggal dengan selamat di Malaysia sehingga ribut berlalu."
Apa yang lebih mengejutkan ialah jurubahasa berbahasa Bengali telah disediakan. Jangan risau, ribut bukanlah perkara luar biasa di rantau ini. Semuanya diuruskan dengan selamat. Rashida bertanya dengan ragu-ragu, berapa banyak wang yang perlu kami bayar? Jurubahasa itu tersenyum dan menjawab, anda tidak perlu membayar apa-apa. Ini adalah bencana alam. Kita semua saling membantu tolong-menolong. Kata-kata ini menyebabkan gadis-gadis itu menunjukkan wajah tidak percaya. Di Bangladesh, setiap perkhidmatan kecil memerlukan wang. Terutamanya bagi mereka yang miskin, mereka sentiasa hidup dalam kebimbangan kewangan. Semasa proses mengambil bagasi, kejutan kedua menyusul. Beg kain lama Rashida koyak dan sedikit barang di dalamnya bertaburan. Pegawai Malaysia bergegas datang dan mengutip barang-barang itu dengan teliti. Mereka juga menyediakan beg baharu. Nasrin menitiskan air mata. Di kilang, jika kami menjatuhkan sesuatu, kami akan dimarahi. Di dalam bas dari lapangan terbang menuju ke bandar, pemandangan malam Kuala Lumpur yang kelihatan melalui tingkap membuatkan gadis-gadis itu terdiam. Bangunan pencakar langit yang berkilauan, jalan raya yang teratur, dan yang paling mengejutkan mereka ialah pemandangan seorang wanita berjalan seorang diri, walaupun hujan turun akibat kesan ribut. Fatimah berkata dengan suara terketar-ketar, seorang wanita berjalan sendirian pada malam hujan. Bukankah itu berbahaya? Di Bangladesh, sangat berbahaya bagi wanita untuk keluar bersendirian pada waktu malam. Terutamanya bagi gadis-gadis yang bekerja di kilang, jalan pada waktu malam sentiasa menjadi sumber ketakutan. Pemandu bas menerangkan dalam bahasa Inggeris, Malaysia selamat, walaupun pada malam ribut, ini adalah negara di mana wanita boleh berjalan bersendirian. Kami tiba di hotel di kawasan Bukit Bintang selepas jam 12:30 malam. Melihat gadis-gadis yang keletihan itu, kaki tangan kaunter hadapan segera menyediakan teh panas dan kuih muih. Semasa minum teh panas yang disediakan secara percuma, Nasrin berkata kepada saya, mengapa orang Malaysia begitu baik, mereka tidak mahu balasan. Gadis-gadis itu terpegun apabila ditunjukkan bilik mereka dan melihat bilik air. Bilik air yang bersih dan luas, bilik air panas yang boleh digunakan sesuka hati, dan yang paling penting, tuala bersih disediakan untuk setiap seorang. Rashida menangis dan berkata, bolehkah saya tidur di tempat yang begitu bersih? Keesokan paginya, ribut di Korea masih kuat, angin kencang berkelajuan 65 knot berterusan, dan pembukaan semula lapangan terbang dilaporkan sekurang-kurangnya 24 jam lagi. Kami terpaksa tinggal di Malaysia untuk 1 hari lagi. Sarapan pagi di hotel adalah kejutan terbesar dalam hidup gadis-gadis itu. Buffet all you can eat, sayur-sayuran dan buah-buahan segar dan makanan panas. Tetapi yang paling menyentuh perasaan mereka ialah budaya Malaysia untuk tidak membazirkan makanan. Fatimah mengambil sedikit makanan sambil berkata, membazir makanan adalah dosa. Bagi mereka yang ada hari hanya makan sekali sehari, mereka benar-benar memahami kepentingan makanan. Pada sebelah pagi, kami berpeluang melawat perpustakaan berdekatan. Kejutan pertama menanti di pintu masuk. Gadis-gadis itu bingung dengan notis yang mengatakan ia percuma untuk digunakan oleh sesiapa sahaja. Nasrin bertanya kepada pustakawan, betulkah kami tidak perlu bayar? Sudah tentu. Sesiapa sahaja yang mempunyai keinginan untuk belajar dialu-alukan. Walaupun gadis-gadis itu tidak tahu membaca atau menulis, mata mereka bersinar melihat kanak-kanak gembira membaca buku di sudut buku bergambar. Rashida berkata perlahan, saya juga mahu boleh membaca huruf. Di ruang belajar perpustakaan, ramai orang belajar dalam senyap. Gadis-gadis itu kagum melihat orang dari semua peringkat umur, dari orang tua hingga pelajar muda, belajar tanpa mengira usia. Seterusnya, lawatan ke sekolah rendah berhampiran dapat direalisasikan. Dengan kebaikan guru besar, kami dibenarkan melihat sesi pengajaran. Sebaik sahaja mereka memasuki bilik darjah, gadis-gadis itu terkejut. Bilik darjah yang bersih dan cerah, meja dan kerusi untuk setiap seorang, bahan pengajaran yang banyak, dan yang paling penting, perasaan kagum yang mendalam apabila melihat kanak-kanak gembira belajar. Fatimah menangis dan berkata, saya juga mahu pergi ke sekolah. Dia mula bekerja di kilang pada usia 12 tahun dan kehilangan peluang untuk mendapatkan pendidikan. Selepas tamat kelas, kanak-kanak Malaysia mendekati gadis-gadis itu. Walaupun tidak boleh bercakap bahasa yang sama, mereka mengajar gadis-gadis itu cara membuat origami. Nasrin cekap melipat burung bangau dan menerima tepukan daripada kanak-kanak. Kemudian, seorang kanak-kanak Malaysia bertanya, kakak-kakak bekerja, kenapa tidak belajar? Gadis-gadis itu terdiam dengan soalan yang jujur itu.
Pada waktu petang, kejadian yang tidak dijangka berlaku. Fatimah tiba-tiba demam panas. Perjalanan yang lama dan persekitaran yang tidak biasa menyebabkan dia jatuh sakit. Kami segera pergi ke hospital berdekatan. Apabila kami tiba di Jabatan Kecemasan, seorang jururawat segera memberikan perhatian. Walaupun tidak dapat bertutur dalam bahasa Bengali, dia dengan lembut mengesahkan simptom menggunakan isyarat dan memanggil doktor. Diagnosis doktor ialah demam akibat keletihan. Semasa menerima rawatan titisan, Fatimah berkata kepada saya tidak pernah dilayan sebaik ini di hospital. Di Bangladesh, orang miskin sering dilayan dengan dingin di hospital dan kos rawatan adalah tinggi, tetapi di sini, warga asing seperti mereka dilayan dengan penuh prihatin, seperti keluarga. Semasa pembayaran, kejutan terbesar menanti. Walaupun digabungkan dengan yuran pemeriksaan dan ubat-ubatan, kos perubatan di Malaysia jauh lebih rendah daripada yang mereka bayangkan. Selain itu, pekerja sosial hospital menerangkan tentang skim bantuan kewangan. Nasrin terharu dan berkata, kami tidak perlu risau tentang wang jika kami sakit. Pada pagi hari kedua, raut wajah gadis-gadis itu sama sekali berbeza daripada hari sebelumnya. Raut wajah bimbang telah hilang, digantikan dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Hari ini, kami merancang untuk melawat bandar Kuala Lumpur. Pengalaman menaiki perkhidmatan tren MRT-LRT adalah mengejutkan bagi mereka. Pemandangan orang beratur dengan teratur di platform, tren tiba tepat pada masanya, kebersihan dan kesunyian di dalam gerabak. Rashidah berkata perlahan, semua orang sangat senyap. Ya, mereka tidak bergaduh. Pengangkutan awam di Bangladesh selalunya sesak dan tolak-menolak adalah perkara biasa. Yang paling menyentuh hati ialah apabila seorang wanita mengandung menaiki tren. Beberapa orang segera memberikan tempat duduk dan wanita mengandung itu tunduk dengan semula jadi dan duduk. Melihat interaksi ini, gadis-gadis itu menitiskan air mata. Fatimah berkata, saya ingin menunjukkan ini kepada kakak-kakak di kilang yang terpaksa terus bekerja walaupun mengandung. Pada sebelah pagi, kami berjalan melalui kawasan membeli belah di sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman. Mereka kagum dengan kebersihan kedai, kualiti produk yang tinggi dan yang paling penting, layanan sopan dan betul daripada kerani kedai. Di sebuah kedai ubat, seorang kerani melihat gadis-gadis itu dan menyapa mereka dalam bahasa Inggeris. Selamat datang, boleh saya bantu? Mereka dilayan secara semula jadi, tanpa rasa curiga kerana mereka warga asing. Nasrin memerhatikan keadaan kerja di kedai. Kerani-kerani ini nampaknya tidak letih, mereka bekerja sambil tersenyum. Apabila kami bertanya kepada pengurus kedai tentang keadaan kerja, dia menerangkan dengan teliti tentang masa rehat, cuti tahunan dan gaji kerja lebih masa. Nasrin mendengar sambil menitiskan air mata. Makan tengah hari dihidangkan di sebuah restoran Malaysia. Menu mempunyai gambar dan penerangan bahasa Inggeris dan mereka memahami sekatan diet agama gadis-gadis itu. Gadis-gadis Muslim itu terharu dengan kepekaan menyediakan hidangan halal. Semasa makan, Rashidah berkata, saya tidak pernah makan makanan yang begitu lazat sambil duduk dengan tenang. Di kilang, adalah perkara biasa untuk menghabiskan makanan dalam masa 15 minit sambil berdiri. Selepas itu, kami berpeluang melawat pusat latihan vokasional. Gadis-gadis itu teruja melihat program latihan kemahiran percuma untuk orang dewasa. Kami boleh belajar walaupun sudah dewasa, ya? Instruktur itu tersenyum dan menjawab kata-kata Fatimah, umur tidak penting untuk belajar, sesiapa sahaja yang mempunyai semangat dialu-alukan. Apabila melawat kursus jahitan, gadis-gadis itu menyedari betapa tingginya kemahiran mereka. Mereka dapat menjahit dengan lebih cekap daripada pelajar Malaysia. Instruktur itu kagum dan berkata, anda semua sangat mahir. Di mana anda belajar? Kami melakukannya setiap hari di kilang. Instruktur itu terkejut dengan jawapan Nasrin. Pada petang hari itu, kami bersiar-siar di taman berdekatan Taman Tasik Perdana. Kanak-kanak bermain dalam cahaya matahari terbenam, orang membaca buku di bangku, orang tua berjalan dengan anjing mereka. Gadis-gadis itu sangat tersentuh oleh pemandangan kehidupan harian yang damai ini. Rashidah berkata sambil menangis, ada tempat yang begitu damai ya. Tanpa mengira ribut atau kemiskinan, semua orang kelihatan gembira. Malam itu, di bilik hotel, gadis-gadis itu berkongsi pengalaman hari itu. Saya mendengar perbualan mereka sebagai penterjemah dan kandungannya sangat menyentuh hati saya. Kita juga mempunyai hak untuk dilayan sebagai manusia. Gadis-gadis lain mengangguk setuju dengan kata-kata Nasrin. Apabila kita pulang, kita akan memberitahu semua orang, Fatimah berkata dengan penuh tekad. Pada pagi hari ketiga, berita tiba bahawa ribut di Korea telah melintasi semenanjung Korea dan angin telah reda.
Lapangan terbang telah beroperasi semula dan kami boleh meneruskan perjalanan ke Seoul. Namun, raut wajah gadis-gadis itu menunjukkan rasa berat hati untuk berpisah. Di dalam bas menuju ke lapangan terbang, Rashida berkata, "Saya mahu tinggal lebih lama di Malaysia, saya mahu belajar lebih banyak." Semasa prosedur imigresen di KLIA, gadis-gadis itu melihat sekeliling sehingga saat terakhir. Tempat yang sama di mana mereka tiba dengan wajah cemas 3 hari lalu, kini menjadi tempat yang sukar untuk ditinggalkan. Nasrin berkata kepada saya, "Cik Nurul, kami telah berubah. Kami bukan lagi diri kami yang lama." Apabila pesawat berlepas dan pemandangan Kuala Lumpur semakin kecil di luar tingkap, gadis-gadis itu menitiskan air mata dalam diam. Di persidangan kesatuan sekerja di Seoul, pembentangan gadis-gadis itu mendapat perhatian yang besar. Mereka bercakap dengan lantang tentang maruah pekerja, berkongsi pengalaman mereka di Malaysia. "Kami bukan mesin, kami adalah manusia yang mempunyai impian." Ucapan Nasrin menyelubungi dewan dengan gelombang emosi. Sekembalinya ke Bangladesh, gadis-gadis itu segera memulakan tindakan. Mereka bukan sahaja menuntut penambahbaikan keadaan kerja di kilang, tetapi juga mula bersuara menuntut peluang pendidikan. Fatima mula menghadiri sekolah malam. "Saya mahu belajar membaca dan menulis untuk memberitahu semua orang tentang apa yang saya pelajari di Malaysia." Rashida mula mengajar rakan sekerja kilang tentang hak-hak pekerja. "Kami juga mempunyai martabat sebagai manusia." Nasrin menggiatkan lagi aktiviti kesatuan sekerja dan membina rangkaian sokongan antarabangsa. Aktiviti mereka diliputi oleh media Bangladesh. Artikel khas bertajuk "Gadis yang Berubah di Malaysia" mendapat sambutan yang besar daripada rakyat. Perhatian antarabangsa juga tertumpu. Organisasi buruh PBB menyokong aktiviti mereka dan program untuk memperbaiki keadaan kerja dalam industri jahitan dimulakan. Setahun kemudian, saya berpeluang bertemu mereka lagi. Saya dijemput ke majlis perasmian Pusat Latihan Vokasional Baharu di Dhaka. Fatima sudah boleh membaca dan menulis dan bekerja sebagai penolong instruktur di pusat itu. Saya memberitahu semua orang apa yang saya pelajari di Malaysia. Rashida memulakan bengkel jahitan kecil secara bebas, menawarkan gaji yang adil dan waktu bekerja kepada pekerjanya. "Saya mahu mencipta tempat di mana semua orang boleh bekerja dengan gembira seperti syarikat yang saya lihat di Malaysia." Nasrin terlibat dalam pindaan undang-undang. Sebagai penasihat dasar buruh kerajaan, saya mahu merealisasikan masyarakat yang saya lihat di Malaysia, di Bangladesh juga. Ketiga-tiga mereka masih berhubung secara berkala dan terus belajar bahasa Inggeris dan sedikit bahasa Malaysia. Mereka berkata, mereka mahu melawat Malaysia lagi suatu hari nanti untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu mereka. Hari ini, istilah piawaian Malaysia mula digunakan dalam industri jahitan Bangladesh. Ini adalah standard untuk menghormati pekerja sebagai manusia dan menyediakan keadaan kerja yang adil. Pencetus perubahan ini ialah 10 orang gadis yang hidup mereka berubah hanya dalam 3 hari penginapan di Malaysia akibat pendaratan cemas. Saya telah bekerja sebagai penterjemah selama 15 tahun, tetapi pertemuan dengan mereka adalah kali pertama saya menyedari kuasa komunikasi sebenar yang melangkaui bahasa. Saya sendiri belajar banyak daripada gadis-gadis yang tidak kehilangan martabat dan impian mereka, walaupun dalam kemiskinan dan kesukaran. Sistem dan budaya unggul di Malaysia bukanlah sesuatu yang boleh diambil mudah. Ia direalisasikan hanya kerana usaha nenek moyang yang membina dan kesedaran tinggi rakyat hari ini yang memeliharanya. Dan yang paling penting, kebaikan hati yang tidak mengabaikan orang yang dalam kesusahan dan keprihatinan untuk berfikir dari perspektif orang lain. Hati rakyat Malaysia inilah yang mengubah kehidupan gadis-gadis dari negara yang jauh. Saya percaya bahawa anda semua yang telah mendengar cerita ini hari ini juga mempunyai kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Kebaikan kecil, keprihatinan yang hangat. Saya percaya bahawa tindakan harian sedemikianlah yang akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Fatima, Rashida, Nasrin dan 7 gadis lain masih meneruskan perjalanan menuju impian mereka. Keberanian dan tindakan mereka terus memberikan harapan kepada ramai orang. Kisah ini berakhir di sini. Bagaimana kisah 3 hari gadis-gadis kilang Bangladesh yang hidup mereka berubah selepas terpaksa tinggal di Malaysia akibat pendaratan cemas kerana ribut? Sila tinggalkan komen sokongan untuk watak utama cerita ini. Disampaikan oleh Stesen Inspirasi. Jika anda suka cerita ini, sila suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.